Tahun 219. Dalam hiruk pikuk tiga kerajaan, muncul seorang pahlawan, Guan Yu, si dewa perang. Dia lancarkan serangan gila-gila ke utara dari Jinzhou, nak kepung bandar penting Cao Wei, Xiangyang dan Fancheng. Awal-awal, dia memang power. Pakai strategi banjir. Masa musim hujan, air sungai Han melimpah ruah. Habis banjirkan 7 bala tentera musuh. General Yu Jin kena tangkap, Pang De kena pancung. Nama Guan Yu dah gegar satu China. Memang tak ada siapa boleh lawan, kan? Tapi, korang tahu tak, masa dia tengah konkuih habis ni, musuh sebenar tengah tunggu masa kat belakang. San Quan dari Wu Timur, curi-curi serang Jingzhou yang dah kosong, potong jalan dia balik. Sekarang, Guan Yu dah kena kepung depan belakang. Dari jeneral yang hebat, dia terpaksa berundur dengan tragis. Pertempuran Fancheng ni bukan setakat ubah nasib Guan Yu je, tapi juga tentukan siapa yang akan jadi Raja Tiga Negara. Memang plot twist yang sedih.